sendiri. Iyalah, betapa ramai orang dekat luar sana tak kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk fizikal Nabi. Okey nah, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Bagi video ni dekat semua umat Nabi Muhammad yang ada dalam dunia ni. Okey, mantap. Okay, tengok saya. Selalunya kita dengar Rasulullah handsome, kacak, tampan, mempersonakan. Sebab tu kata Sayyidina Ali, Rasulullah ni bila kita tersempak dengan dia, tiba-tiba jumpa, rasa gerun. Tapi bila mula sembang, berborak, cakap dengan Nabi, terus jatuh cinta, kata Sayyidina Ali. Jatuh cinta terus dekat Nabi. Bukan biasa-biasa. Okey, yang pertama, wajah Nabi macam mana? Wajah Rasulullah digambarkan kepada kita berseri-seri. Itu yang pertama. Putih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Dan wajah Nabi sangat bersih. Mata Nabi macam mana? Mata Nabi, anak mata ni dalam ni warna hitam pekat. Bulu mata Nabi lebat. Dan pandangan mata Nabi sangat tajam. Walaupun pandangan mata Nabi tajam, tapi penuh dengan kasih sayang. Okey, fizikal Nabi macam mana? Badan Nabi tegak dan bahu Nabi berbidang. Tangan Nabi, tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Oi, dahsyatnya Ustaz. Yalah, kekasih Allah. Okey, last. Gaya berjalan Nabi macam mana? Nabi berjalan laju, macam mana kita turun bukit. Tapi jalan biasa aja. Cara jalan tu macam turun bukit, laju. Boleh dapat? Semoga dengan mengenal sifat-sifat Nabi, fizikal Nabi, rupa paras Nabi, apa jua tentang Nabi, saya harap perasaan kita rindu kepada Nabi tu semakin bertambah. Satu soalan saya, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dekat sebelah abang, ada dekat sebelah kakak, ada dekat sebelah ibu ataupun ayah, ada dekat sebelah nenek ataupun atuk, ada dekat sebelah orang yang tengah tengok video ni, dekat awak lah, dekat kamu, nak cakap apa dekat Nabi? Kalau saya nak kata saya sayang Rasulullah, sayang sangat-sangat. Itu saya. Orang yang tengah tengok video ni nak kata